Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo geng, assalamualaikum dan selamat sejahtera. So seperti biasalah, selamat kembali ke Pidu Channel. Hari ini aku nak bawa korang jalan-jalan. Aku sekarang ni berada dekat Sekinchan. Tapi yalah, daripada tempat aku Kuala Selangor nak ke Sekinchan ni dekat je sebenarnya, tak adalah jauh sangat. Dalam 5 minit, dalam 40-50 minit macam tu lah. Kenapa aku berada dekat Sekinchan sekarang ni? Sebab aku on way nak pergi jumpa dengan aku punya member sekolah dulu lah. Kira-kira kalau untuk pengetahuan korang, aku dulu daripada darjah 6 sampai tingkatan 5 aku sekolah kat Sarawak dulu. Ini member aku masa sekolah teknik. Sekolah yang aku pergi sekolah teknik tu nama sekolah dia SMT Sejingkat lah. Kira member lama lah. Aku rasa lah dia dalam tahun 16 tahun mak tak jumpa. Sebab aku dulu power lah cakap sekarang lah. Memang power lah kat kita kan. Memang aku duduk sana. Tapi sekarang ni aku tak tahu lah macam mana. Aku cakap Sarawak, aku rasa memang dah bergabung kau lah. Member aku ni bukan satu kelas pun. Dia ni kalau korang nak tahu, kira idola juga lah. Okay kan. So beginilah keadaan Sekinchan. Batu 13. Tapi kalau daripada Kuala Selangor dia, memang jam kau lah. Aku pun tak sure betul ke tak. Tu lah, even aku duduk kat Kuala Selangor, tak, memang boleh kira lah berapa kali aku pergi ke Sekinchan ni. Itu pun lah, hari tu on the way ke Perak. Lepas tu dengan bini aku, itu pun tahu satu tempat je lah kan. Jadi aku tak berapa nak tahu sangat lah jalan-jalan nak ke Sekinchan ni. So sekarang ni kat mana member aku ni? NANI? Soon after. Boleh orang Aduh. Sekejap, buka selangan tu. Apa? Siap dulu lah? Aduh, amak tak jumpa. Dari sini ke tak? Dari mana 2 tahun je? Okay geng, so kita dah sampai dekat Sekinchan. Ni lah dia member aku yang aku cakap tu. Lama lah dia kat 16 tahun nak jumpa tak? Lebih kurang lah. Ni member aku daripada Sarawak kalau nak tahu. Kira dia kelas sebelah. Pak. Tapi aku cakap Sarawak sekarang ni dah terabur lah. Tak berapa. Masih lancar tu. Boleh faham ni. Hai. Dia minum. Pak. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng,
Jadinya itulah dia tadi, Muhammad Amzar. Tapi kita orang masa kat sekolah panggil dia Jadu. Datang tadi ramai juga bukannya aku ingat dia berapa orang rupanya ada dalam 6 ke 7 macam tu diorang daripada Ipoh, orang datang sini dia nak rasa mentarang bakar. So kira dia punya hajat pun dah tercapai, aku punya hajat pun dah tercapai. Alhamdulillah. Sekian saja untuk video kali ini. Jikalau ada masa, ada rezeki, insyaAllah kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.